Bila molek semua orang suka. Bila tak molek tak ada orang suka dah. Betul tak? Tengok muka kita dengan masa muda dulu. Betul tak? Muka kita tengok masa umur 17, 18. Cuba kita tengok muka. Balik tengok gambar muka 17 masa form 5. Huyo. Faham? Pasal apa? Muda, molek, kita pun suka. Faham? Sekarang muka kita tengok, bukan orang lain, kita sendiri tak suka tengok. Faham tak? Betul tak? Nah, kita sendiri tengok meluat. Ada muka lain ni. Nah, orang lain lebih iri. Nah, kita sendiri pun sakit hati tengok muka. Nah, kenapa begitulah lumrah. Jadi ingat, kalau kita dah ada suami bersama kita, menjagalah. Ada mak sakit duduk rumah kita, jangan bagi ke orang. Rebut peluang itu. Itu syurgamu. Dulu kita banyak salah, banyak dosa, banyak tak betul. Dah sekarang Allah nak bayar cash kita, nak hapuskan dosa kita, dia bagi laki kita sakit. Kita pun jaga betul-betul sampai laki kita mati. Faham? Lalu kemudian akhir kita pula mati, dosa dah tak ada. Mana dosa? Allah sudah ampunkan. Bak mu jaga makmu dulu. Dulu mu jaga lakimu sampai mati. Itu semua pahala. Nampak? Kita dapat anak jahat, anak derhaka dan sebagainya. Semua tu kafarah bagi ibu bapa. Allah nak hapuskan dosa ibu bapa, Allah beri anak derhaka, jahat. Susahnya ibu bapa sebab seorang anak ni, maka ibu bapa itu ahli syurga. Kenapa? Kerana jahat anak tadi. Ibu bapa redha dan sabar. Faham?